So hai korang, kalau korang pengakap, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, hari ni saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan pergerakan pengakap di Indonesia. Untuk pengetahuan korang semua, di Indonesia mereka tidak panggil pengakap, mereka panggil pramuka, iaitu gerakan pramuka. So, korang kalau jumpa pengakap di Indonesia, korang kena panggil salam pramuka. Tabik salam pramuka. So, sebab apa saya bercerita berkaitan pramuka pada hari ini? Sebab sekarang saya ada di RNA. Saya akan bergerak ke program di Indonesia bersama gerakan pramuka. So, korang kena stay tune. Update daripada saya di Kelana Pahang, channel Kelana Pahang, TikTok Kelana Pahang. Saya akan berkongsi dengan korang macam mana suasana di program pramuka. So, stay tune, tengok video ni sampai habis. Sebenarnya dah habis. Korang kena tengok part 2, insyaAllah saya akan sharekan. Dalam masa 3-4 hari ni saya akan sharekan bagaimana program-program di Indonesia. Jumpa korang next episode, next video. Salam pengakap.